Hari ni saya terima satu video yang mana brother ni nama dia Sayap Kiri. Dia react video saya yang mana video tu setahun yang lalu saya buat. Saya ulas tentang PMX bersalaman dengan wanita. Tapi yang menyedihkan adalah brother ni dia nak jadi fighter. Tapi dia macam takut. Dia belok saya. Hang nak react aku. Tapi hang belok aku. Tak fighter lah macam ni. Cumanya agak terkejut lah video ni. Jom kita tengok dulu lah video dia. Ni apa tengok lah. Ada seekor Ustaz DMK Pelah ni duduk jilat dalam BM ni. Kau tengok. Bahasa dia agak kasar lah. Dahsyat lah. Kalau kita penyokong PAS setara ni bahasa. Tapi tak apalah, mereka confirm syurga dah. Kita ni lah yang kena buat banyak pahala sikit. Tapi tak apalah, saya okey, tidak ada masalah. Semuanya yang pertama bila dia kata Ustaz AMK. Sebenarnya saya bukanlah Ustaz. Tapi Alhamdulillah diberi kesempatan untuk saya belajar agama ni daripada saya sekolah rendah sampailah sekarang, Alhamdulillah. Yang kedua, soal saya ulas tentang PMX bersalaman dengan wanita ni, saya rasa orang boleh faham dah. Kalau kata orang IQ dia rendah, mungkin dia tak boleh faham. Kalau kata dia IQ dia tinggi sikit, mungkin dia boleh faham. Saya beritahu pandangan macam ni, pandangan macam ni, pandangan macam ni. Itu kena faham, nak menilai satu pandangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal PMX belaga pipi. Saya dah tengok juga video tu. Tapi saya tak nampak tang mana yang PMX belaga pipi ni. Bila saya tengok video ni, tuan-tuan boleh tengok ni video ni. Tak belaga pipi pun sebab kamera dia belah sini. So kita nampak seolah-olah macam belaga pipi tapi hakikatnya tak belaga pun. So hari ni orang duk buat fitnah kata PMX dia belaga pipi perempuan tu. Fitnah yang dahsyat lah orang nak bawa hari ni. Tapi saya pun tak mahu ulas panjang. Sebenarnya brother ni dia nak react saya tapi dia block saya. Nampak sangat tak fighter dan tak gentle. Kalau nak jadi fighter, kena tunjuk diri sebenar dari tu fighter. Bukannya baling batu sembunyi tangan.